Dan kita merakamkan simpati kita, perasaan sedih kita dengan pemergian Pak Lah, iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2025 ketika umur beliau menjangkau 85 tahun. Dan kita doakan semoga Allah berikan keampunan pada beliau. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Di samping Allah berikan keampunan, semoga Allah masukkan beliau ke dalam syurga Firdaus biiznillah, insya-Allah. Pak Allah telah menyumbang banyak juga terhadap Malaysia, banyak yang boleh kita sebutkan, tapi mungkin di kelas ini tak sempatlah kita menyebutkannya. Cuma yang saya ingat ialah tentang satu lagu yang dinyanyikan oleh Ramli Sarip, yang mana lirik ataupun seni katanya adalah daripada Pak Allah sendiri. Lagunya bertajuk Ku Cari Damai Abadi. Liriknya oleh Pak Allah sendiri. Bila saya mengamati lirik itu memang indahlah. Beliau antaranya menyebutkan dalam rumusannya ialah aku tidak mencari harta berjuta-juta, aku bukan mencari kawan untuk berpoya-poya, aku mencari siapa dia Al-Ghazali, aku mencari siapa dia Asy-Syafi'i. Mari kita bongkar rahsia kitab Allah, mari kita bongkar rahsia sunnah Nabi, isi-isi yang bagus yang boleh memberikan ketukan dan kesedaran, insya-Allah. Semoga Allah berikan keampunan dan kebaikan dan rahmat kepada Pak Allah, insya-Allah.